Ramai orang ingat, bila kita ada duit, kita kaya. Tapi bagi saya, kadang-kadang yang lebih bahaya ialah bila kita rasa kita banyak duit. Sebab apa saya cakap macam tu? Bila kita simpan duit dalam akaun bank, kita selalu nampak angka tu. Bila buka apps bank, nampak ada baki beribu-ribu. Tanpa sedar, kita mula rasa selesa. Mula terfikir nak beli itu, nak beli ini. Akhirnya duit yang sepatutnya disimpan perlahan-lahan habis. Lebih bahaya lagi kalau sebenarnya duit tu tak banyak pun. Tapi kita ada rasa berduit. Disebabkan rasa mampu, kita sanggup berbelanja lebih daripada kemampuan. Malah ada yang sanggup berhutang semata-mata nak ikut kehendak. Sebab itu, saya suka simpan dalam bentuk emas. Bila duit dah bertukar menjadi emas, saya rasa macam saya tak ada duit. Walhal hakikatnya, saya masih ada aset. Kalau dijual, nilainya tetap ada. Tapi kerana ia bukan dalam bentuk tunai yang mudah dibelanjakan, saya jadi lebih terfikir sebelum membeli sesuatu. Saya hanya simpan tunai yang cukup untuk keperluan harian dan dana kecemasan. Selebihnya, saya tukarkan kepada emas. Hasilnya, saya kurang berbelanja ikut emosi. Saya tak mudah tergoda dengan promosi atau barang yang sebenarnya bukan keperluan. Kekayaan pun lebih mudah bertahan. Kalau simpan dalam akaun bank sahaja, selalunya jadi macam ni. Simpan, bocor, simpan lagi, bocor lagi. Sampai susah nak nampak simpanan tu berkembang. Tapi bila kita disiplin simpan dalam bentuk emas, kita sebenarnya sedang melatih diri untuk menangguhkan kehendak dan mengutamakan masa depan. Jadi, bagi saya, hilang rasa berduit bukan bermaksud kita miskin. Sebaliknya, ia membantu kita mengurus keuangan dengan lebih bijak supaya harta yang kita kumpul dapat bertahan lebih lama dan terus berkembang. InsyaAllah. Bagi yang nak belajar menabung emas, klik link di bio saya dan saya akan bantu langkah demi langkah. Semoga bermanfaat.